Kawan-kawan ajak berbuka bersama? Jangan risau, bawa 2 menu ni confirm laku. Pukul gula dan Anchor Unsalted Butter yang penuh dengan rasa kaya dan berkrim sehingga kembang. Masukkan telur satu persatu, masukkan feliu susu UHT dan esen vanila. Masukkan tepung naik sendiri sedikit demi sedikit, gaul dan tambahkan keju Anchor cheddar cheese slices yang lembut teksturnya. Tuangkan adunan ke dalam loyang, bakar pada suhu 170 selama 1 jam. Butter cake sedia untuk dihidang. Cairkan Anchor Unsalted Butter yang 100% dihasilkan daripada susu lembu New Zealand. Tumiskan daging. Masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis sehingga naik bau. Tambahkan feliu susu UHT dan biarkan dia mendidih. Masukkan keju yang berkrim, Anchor cheddar cheese slices untuk memekatkan kuah. Masukkan lobak merah dan serbuk lada hitam, gaul sebati. Sejukkan inti yang telah dimasak. Ambil kulit popia, letakkan inti, tambahkan keju perfect Italiano mozzarella untuk mendapatkan keju tarik yang sempurna dan gulung popia dengan kemas. Selesai menggulung, popia boleh digoreng sehingga warna bertukar perang keemasan. Butter cake pastinya enak dinikmati bersama Feliv Greek Thai Yogurt Drink Strawberry. Setiap rasa ada cerita. Enak dinikmati bersama-sama.